Kembali menyaksikan Hashtag Apa Tu Cinta bersama kalian. Pasti ini adalah episod terakhir untuk musim kedua ini. Terima kasih atas sokongan anda. Tak henti-henti setiap minggu kan. Setiap hari Rabu jam 10 malam saksikan kami secara live di Facebook Suria FM dan DJ Link kembali untuk menemani malam anda selama 1 jam. Dan pastinya akan kita dekati luahan hati pasangan selebriti ini. Selamat datang diucapkan kepada Hakim dan juga Stacey. Terima kasih. Terima kasih kerana sini bersama Kak Lin untuk Hashtag Apa Tu Cinta. Dah bersedia nak kongsi cerita pasal cinta Oh, bolehlah. Tak adalah hebat sangat pasal cinta ni. Kita pun baru je berkahwin. Itu yang kita nak tahu tu, kahwin di usia remaja tu kan. Dan satu lagi yang unik tentang Stacey dan Hakim ni, kita kata sebagai kahwin campur lah senang cakap. Betul. Itu yang uniknya tu kan, bagaimana segalanya bermula dan bagaimana mereka mengharungi, mesti ada dugaan dia, mesti ada rintangan, betul tak? Betul. Sebab kisah perkahwinan mereka ni agak unik sebenarnya. Selain pada mereka merupakan pasangan selebriti, menyertai program Akademi Fantasia, ya, adakah cinta berputik dari situ ke atau bagaimana ke kan? Siapa meminati siapa dulu agaknya kita akan kongsikan bersama anda. Dan Lina ucapkan terima kasih kepada Starbucks Malaysia yang menaja hidangan minuman kita pada malam ini, juga kepada 81 Official atas tajaan outfit Lin untuk malam ini, serta kepada MUA iaitu Fatin Anwar yang mencantikkan DJ Lin untuk malam ni. Okay. Dan kembali bersama Stacey dan Hakim. Macam mana boleh sebenarnya bermula ni talian cinta tu? Talian cinta Okey, sebenarnya masa dalam Akademi Fantasia musim ke-7, masa tu final. Okey. So Stacey time tu dia buat persembahan pembukaan untuk konsert Akademi Fantasia. Jadi di situ saya tengok Stacey cantik orangnya. Memang cantik. Stacey tak terpikat. Cantik orangnya. Jadi macam so saya try. Try disambut baik juga, tapi tak rapat lah, maksudnya tak rapat lagi. Cuma kita baru berkenalan dekat situ, baru berborak beberapa kali. So ada sekali tu kita ada satu show di Pahang. Kebetulan lah. Di Pekan. So dekat situ itulah cinta yang betul-betul berputik, di mana saya betul-betul lebih kenal dengan dia, kita berborak lama dan dekat situ saya memulakan langkah pertama saya lah. Ini bukan atas kawan punya suggestion ke apa, tak adalah. Ini daripada hati Hakim sendiri. Daripada hati sendiri. Tak ada kawan-kawan kata tak ada. Diorang tak ada pergi ke situ, tapi saya sebenarnya dengan sendirinya pergi ke situ. Pergi ke situ lah, maksudnya pergi trial lah. Dari mata turun ke hati lah. Ya, betul. Dan Hakim tak ambil masa yang panjang untuk meluahkan perasaan pada Stacey. Ambil masa yang panjang juga. Sebab agak lama juga kan, masa daripada konsert final Akademi Fantasia musim ke-7 tu sampailah ke show tu agak ambil masa juga 2 bulan macam tu. Sebenarnya Stacey dah mula dah. Sebenarnya flashback balik tempat tadi. Masa saya buat show kat situ tu, dia tak ada pun tegur saya. Iya ke? Kita macam dari mana jauh. Hakim masa tu? Masa show kat Pekan Pahang tu? Karakter dia tu sombong ke? Time tu tak lagi. Yang first tu time masa Stacey buat persembahan kat Final AF tu. Final AF, okey. Sa situ dia macam hai semua orang. Dia poyo lah macam ego lah menang kat situ. Wah, dalam hati saya macam kau handsome sangat kat situ. Gitulah. Bukan apa, kita kena sombong dengan orang yang kita minat. Bila kita minat, kita kena sombong supaya orang tu dapat. Kenapa dia sombong? Kenapa bukan orang lain? Dia tak tahu. Dalam hati saya pun tengah minat, tapi minta putih je kat dia contoh. Tapi lepas tu pergi yang Pekan Pahang tu, barulah konon-konon kawan-kawan. Macam tu lepas tu dia boleh ada satu cerita tu, dia boleh tunjuk hero kat situ. Konon-konon baju time tu transparent, dia buka baju dia, berlari kat sungai, bagi baju dia. Stun sangat. Ada makna tu. Itulah terus macam, apa pasal mau bagi baju dia ni? Mau tunjuk konon dia ni gentleman lah gitu. Faham-faham je lah. Come on lah kan. Lelaki kena tunjukkan yang macam mana sayang dia tu pada seorang wanita yang betul-betul dia nak. Jadi dengan cara macam tu mungkin
dapat sedikit sebanyak sebenarnya menyentuh hati seorang wanita. Okey. Itu antara salah satu cara untuk kita tunjukkan, pada saya lah, untuk tunjukkan rasa cinta tu pada orang yang kita sayang. Okey. Dan mungkin Hakim boleh kongsi sikit masa Hakim betul-betul rasakan Stacey yang terbaik lah untuk Hakim, nak melamar dia sebagai isteri kan, sebagai yang paling istimewa kan. Masa tu di mana? Apa yang Hakim buat masa tu? Saya berfikir agak lama juga sebenarnya tahun 2012 di mana Stacey kita ada anak Bella. Ya, betul. So Bella tu sebenarnya bila saya tengok Stacey jaga Bella, bila saya tengok Stacey jadikan diri dia sebagai seorang ayah dan juga emak kepada Bella. So saya rasakan ini adalah seorang wanita yang boleh mengajarkan anak saya tentang cinta, tentang penuh apa itu kasih sayang. Ya. Okay. Jadi saya rasa daripada situ saya nekat untuk berusaha keras untuk melamar Stacey. Okey. Dan mesti masa tu Hakim ada berkongsi dengan family lah kot. Ya. Sebab Hakim dari Johor. Ya, dari selatan tanah air. Stacey dari Sabah. Kan? Jadi dan pada masa itu berlainan orang kata agama dan kepercayaan kan. Jadi bila orang kata Hakim kongsi dengan family, masa tu reaksi family Hakim tu macam mana? Masa tu. Reaksi pertama kan, diorang keluarga saya sebenarnya ada juga mengatakan benda yang macam orang kata menegah, orang kata tak mahu kan. Tapi saya tetap dengan apa orang kata kemahuan saya. Cinta tu kuat dalam hati cinta kan. Tu kuat, cinta tu kuat. Tapi lama kelamaan saya buktikan kepada keluarga saya bahawa cinta saya tu lebih penting daripada apa yang diorang fikirkan. Okey. Dan akhirnya diorang redha. Diorang nampak dan diorang redha. Dan alhamdulillah lah benda tu menjadi satu benda yang positif. Kan? Benda tu pada saya satu benda yang miracle lah. Sebab saya pun tak sangka apa yang saya mahukan tu sekarang ada kat sebelah saya. Apa yang saya mahukan tu diredai dan didoakan yang baik-baik oleh keluarga saya. Dan juga dapat melahirkan zuriat. Alhamdulillah. Hakim, kan? Itulah dia. Sebab situasi Hakim dengan Stacey ni sedikit unik lah. Sebab berbelas tahun lah Lin mengendalikan rancangan Berkonsepkan Cinta di radio. Kebanyakan hubungan yang berlainan agama, berlainan bangsa ni ditentang habis-habisan. Dan rata-rata mereka tak dapat nak menyempurnakan hajat mereka. Tak dapat nak direalisasikan impian mereka tu disebabkan tentangan oleh keluarga, especially orang tua. Tapi Hakim dan Stacey ni sangat-sangat bernasib baik. Betul. Kerana nasib dan Tuhan menyebelahi mereka, dan alhamdulillah keluarga memahami situasi mereka dan membantu mereka untuk menjadikan impian mereka sebagai satu kenyataan. Dan alhamdulillah sekarang ni mereka dah buktikan mereka adalah pasangan yang bahagia. Walaupun berlainan agama dan bangsa sebelum ini, tetapi Hakim membawa Stacey ke satu arah yang lebih positif. Dan alhamdulillah dah ada seorang cahaya mata, dua lah cahaya mata sekarang ini kan, pelengkap kebahagiaan Hakim dan Stacey. Dan bercakap pasal definisi cinta bagi Hakim sendiri, apa yang Hakim faham tentang cinta? Definisi cinta, dia umpama, pada saya cinta ni dia umpama naik motor lah. Lain ni. Naik motor. Sebab apa tak perlu bercakap. Kadang-kadang kita tak perlu bercakap bila kita pakai helmet, tak perlu bercakap. Tapi kita rasa bahawa isteri kita tengah memeluk kita. Cinta tu tak perlu kita ungkapkan kan, dengan hanya benda yang minimal. Iaitu peluk je. Kita tahu yang bahawa orang di belakang kita ni sayang kita. Dan bagi Stacey pula, apa pengertian cinta bagi Stacey? Pengertian cinta bagi Stacey bila macam balik pada apa yang Hakim bercakap tadi tu, masa kita awal-awal macam mana ditentang lagi-lagi bila time Stacey. Sebab Stacey berlainan agama kan, kena masuk agama ni. So memang selama 6 tahun kita orang berkawan, memang ditentang habis-habis lah. Memang tak boleh sebenarnya. Memang kita banyak yang kita lalui. Terlalu banyak yang kita lalui sampai kita jadi macam kawan.
dia lebih daripada kekasih. Dia sampai kawan yang memahami antara satu sama lain, kawan yang baik macam tu. Itu hikmahnya lah. Hikmah dia sampailah bila tiba-tiba ibu bapa kita masing-masing menerima dengan hati terbuka dan dia orang yang tanya, boleh tak kahwin? So bukan kita yang minta untuk berkahwin. Dia orang yang minta untuk kita berkahwin. Kalau boleh ginilah, awal sikit gini. Untuk macam Mak Stacy sendiri, dia risau kalau dia suka budak macam dia suka budak-budak, dia nak tengok cucu apa semua gitu. Last dia mengalah lah macam tu. Okeylah kalau gitu kita plan lah kahwin apa semua gini. So itu yang bagi Stacy untuk keseluruhan tu, itulah adalah cinta yang paling besar Stacy pernah nampak. Sebab kita je tahulah apa yang kita lalui macam mana. Betul. Macam mana sakitnya kita tak kena suka, kita tak kena suruh macam tu. Tapi itu benda tu sebenarnya pada saya dia menguatkan lagi lah. Betul, hubungan itu. Kadang-kadang perjalanan setiap episod yang berlaku tu membantu dalam menguatkan rasa cinta antara mereka berdua sebenarnya kan. Okey, anda terus saksikan #Petucinta. Okey, jangan berganjak dan terus bersama kami di Facebook Suria FM. Wih, gemuk pun sedari siring. Suria segalanya hiburan. Terima kasih kerana Tengok bersama Lin dalam Suria Cinta yang dibawakan secara eksklusif oleh Dinas. Sungai Cantik menawar Dinas Skincare dan Dinas Flawless Foundation kan ada. Hebat Dinas, hai, apa khabar anda? Dan pastinya Lin sedang cemankan malam anda dengan lagu-lagu cinta terbaik hingga 1 pagi nanti. Namun dijamini masanya untuk anda mendengarkan luahan bicara daripada rakan-rakan selebriti yang sudi bersama Lin di Suria. Ya. Dan malam ni Lin rasa sangat-sangat bertuah kerana Lin berkesempatan untuk mendekati luahan hati segala yang terpendam di lubuk hati pasangan suami isteri yang juga merupakan selebriti yang sangat popular, iaitu Hakim dan juga Stacy. Selamat datang Hakim dan Stacy ke Suria, ke Petucinta. Terima kasih Kak Lin. Itulah makin lama Kak Lin tengok makin seiras je wajah awak berdua. Mungkin sebab kita selalu banyak berkomunikasi, bila kita selalu saling meluahkan perasaan sama masing-masing kan. So secara tak langsung raut wajah tu pun terpaut di muka masing-masing. Dia terpancar lah, dia punya seri wajah mereka berdua ni hampir sama je. Macam adik-beradik je nak tengok. Ya betul. Itu pandangan peribadi Kak Lin. Alhamdulillah. Okey. Dan Hakim serta Stacy alhamdulillah telah melepasi satu orang kata laluan yang sukar dalam menjadikan impian sebagai satu kenyataan sebagai pasangan suami isteri kan, disebabkan latar belakang agama dan kepercayaan pegangan yang berbeza. Tapi dengan berkat kesabaran Stacy dan juga Hakim, segalanya dapat diharungi satu persatu dugaan itu kan, hingga akhirnya keluarga mengalah lantas memberikan keizinan untuk disatukan. Dan agak pandai Hakim dengan Stacy menyembunyikan status masa bercinta. Kan? Kan tak berapa dapat dihidu. Itulah dia. Sebenarnya tujuannya memang kita memang nak sembunyikan sebab atas sebab faktor keluarga. Dihalang lah tu. Dihalang. Jadi kita tak nak menyakitkan hati lagi keluarga. Lagi bagi diorang lagi bengang apa semua. So kita diam je lah, jangan. Kita pun tak tahu kita sampai mana, kita diam je. Tak nak masalah lebih jadi lebih keruh. Tapi bagus jugalah tindakan Hakim dengan Stacy ni kan, menyembunyikan situasi sebenar. Sebab kadang-kadang setengah selebriti ni dia lebih suka apa saja dia nak kongsi. Ya, di media sosial especially dengan peminat-peminat, benda yang baik ke benda yang kurang baik ke semua dia nak share. Tapi bagi Stacy dengan Hakim langsung tak dapat dihidu. Senyap sampai je. Sekarang pun Kak, kadang-kadang macam semalam saya tanya dia, saya tengok last kau punya gambar dengan saya ni hari raya, itu pun yang kerja punya. Mana gambar saya? Romantiknya kau. Macam tu. Kenapa begitu Hakim? Kenapa? Sebab saya pernah juga share gambar keluarga saya dekat Instagram. Tapi saya orang yang protektif. Saya tak berapa protektif tentang diri saya, tapi saya protektif tentang keluarga saya. Jadi bila saya upload gambar keluarga saya, orang memperkatakan macam-macam. Jadi benda tu saya tak berapa gemar. Jadi oleh kerana tak berapa gemar tu, saya jarang-jarangkan dia. Supaya tak adalah orang doa yang bukan. Jadi biarlah orang doakan yang elok-elok je.
Kan, tak membuka ruang lah untuk benda yang menyakitkan hati. Kalau kita baca sakit hati kan. Sakit hati. Jadi tambah dosa orang. Jadi saya nak kurangkan dosa orang. saya pun nak kurangkan saya punya orang kata sakit hati saya tu. Jadi saya pun tak nak tambah dosa saya juga. Betul. Sebab ini insan yang kita cintai. Betul. Bila seorang mengkritik tentang dia, kita pun terasa juga. Betul. Dia pula dah jadi isteri kan, dan ibu kepada anak kita kan. Ya. Macam tu. Okey, dan ni kita nak tanya, masa zaman bercinta dulu lah di awalnya hubungan ditentang. Macam Stacey katakan tadi, memang kalau boleh nak sembunyikan lagi. So macam ni juga berjumpa. Yelah, sebab mesti you guys nak elak dari public kan. Jadi jumpa tu selalu macam mana? Kita orang kalau share sikit flashback lah kita flashback sesekali kan. Nak sembunyikan tu kan. Itu yang heran dia, macam mana niat kita untuk menyembunyikan tu semua dipermudahkan. Padahal kita selalu keluar berdua tapi orang tak bercakap pun. Itu yang kita heran, macam orang tak tahu pula gini. Tapi ada juga orang tahu, tapi tak ramai juga orang tahu. Itu ada. Itu yang macam nak kahwin. Macam tu kan, tiba-tiba ada kat Johor. Kan. Dahsyat lah, tapi memang dahsyat. Ini memang satu pencapaian yang sangat bagus lah. Tahniah untuk Hakim. Berjaya carry kan. Alhamdulillah Kak. Itu sebenarnya pada saya itu tanggungjawab yang besar untuk saya. Jadi saya harap semua dapat teruskan doa supaya saya terus kuat, orang kata kan. Bukan sekadar kuat untuk apa orang kata buat ibu bapa saya dan Stacey mengalah, tapi kuat untuk teruskan orang kata membimbing isteri saya ni selagi mampu, orang kata. Dan kita berbicara sedikit tentang career lah sebagai seorang selebriti, sebagai seorang penyanyi khasnya. So Hakim awalnya dulu tampil solo. Kemudian bersama dengan Magistrate, Academy Magistrate dalam satu grup lah senang cakap kan, tampilan dengan lagu portrait dan sebagainya kan. Dan adakah itu kan berterusan ataupun Hakim ada plan nak kembali solo semula atau nak selang-seli kan atau bagaimana? Buat masa sekarang ni, apa yang saya fikirkan untuk kerjaya nyanyian saya hanyalah Hakim and the Magistrate. Buat masa sekarang ni, mungkin di masa akan datang kalau ada sesuatu orang kata apa orang kata gerak hati tu tiba-tiba tergerak untuk saya buat solo, insya-Allah saya akan buat. Sebab orang kata saya punya aura ataupun luck ke macam mana? Bukan, dulu pun saya memang bergerak dengan Hakim Ahmad. Jadi saya pun ada lagu-lagu Hakim Ahmad. Jadi mungkin tak salah kalau satu hari saya akan mencuba pergi ke Hakim Ahmad. Tapi bukan buat masa yang terdekat inilah. Sebab sekarang ni nama Hakim and the Magistrate akan bawa tuah lah sebenarnya. Kombinasi tu kan, dengan lagunya, dapat lagu yang betul dengan tim yang betul, itu menjulang lah. Dan orang kata melonjakkan lagi nama Hakim. Alhamdulillah kan, ini satu pencapaian yang sangat positif ya. Dan formula itu berkesan lah orang cakap kan. Bagi Stacey pula, sekarang ni kalau kita lihat Stacey dah mula menyanyikan lagu-lagu hasil ciptaan Hakim, ciptaan suami sendiri. So macam mana, apa perasaan tu bila nyanyi lagu yang sebut sendiri cipta? Best. Ada rasa lain ke? Ada rasa macam mana? Lebih feel ke? Tahu bah. Tidak nampak. Macam mana dia lebih senang lah bekerja bila dengan suami sendiri. Maksudnya dari bila bertanya macam lagu, bila bergaduh tu boleh macam kenapa? Tapi jiwa saya mau bunyi macam ni. You jangan gini, you kena gini, try bergaduh lah pasal lagu. Last bila sebab dah masa buat lagu dia, saya yang jaga vokal dia. Jadi kita kadang-kadang tak boleh, you kena buat macam ni. Tak, I nak buat macam ni. Yang ni Stacey. Tak, yang tadi tu lagi Stacey. So maksudnya pergaduhan tu buatkan kita dapat satu solution yang baik untuk lagu tu. Sebab saya pun bukannya arif sangat pun tentang untuk penjagaan vokal dalam apa orang kata dalam sebuah lagu untuk dalam studio. Jadi saya ada Zimi juga. So Zimi kadang-kadang jadi orang yang tengah. Dah jangan gaduh. Yang ni kepala bapak kau, ini kepala bapak kau. Pijaklah. Okey. Dan yang terbaru cakap Ketangan kan. Itu juga hasil sentuhan dari Hakim kan? Dan katanya lagu itu ditujukan pada haters. Betul ke? Sebenarnya saya pun tak tahu dia tulis untuk siapa, tapi bila lagu dah siap, lagu ni sesuai juga untuk orang-orang yang banyak komen tak bagus semua ni kan.
Boleh juga sebenarnya dia general. Tak adalah masa dia nak buat, saya nak buat ni untuk haters you. Tak ada. Tak adalah. Dia kebetulan. Saya pun tak tahu macam mana dia boleh berfikir tangan. Apa yang awak fikir sampai ke tangan. Kan? Unik tu, tajuk tu unik ya. Tu ada, saya pun saya terfikir selalu sebab kadang-kadang saya stres dengan orang-orang sekeliling yang buat saya stres. Jadi saya tak tahu apa yang saya nak buat. Jadi saya tuliskanlah, saya garapkan lirik tu khas untuk orang-orang yang buat saya stres. Ekspresikan perasaan hati dalam bentuk penulisan lagu, lirik lagu itu dia. Kebanyakan kau suruh aku yang nyanyi. Kau tak nyanyi cari. Dah gaduh dah. Aduh ya Allah. Okey, ini bersama dengan Hakim dan juga Stacy ya. Dan anda teruskan bersama kami di Suria. Banyak lagi yang bakal mereka kongsikan untuk #Putu-Cinta. Anda boleh saksikan mereka berdua yang sejiwa baju kotak-kotak hari ni kan di Facebook Suria FM. Terima kasih kerana terus bersama Lin untuk #Putu-Cinta. Masih lagi Lin ditemani oleh pasangan romantis Stacy dan juga Hakim. Seorang dari Johor, seorang pula dari Sabah. Tapi atas nama jodoh dan juga atas nama cinta mereka disatukan. Dan kini bahagia dengan kehadiran cahaya mata yang amat dicintai. Okey, ni cinta antara dua budaya. Ya, bagaimana Stacy dan Hakim menyesuaikan diri, mencari rentak antara keduanya sebelum orang kata mengambil satu keputusan yang tepat untuk membina rumah tangga tu. Macam lagu Alda ni lah. Saya rasa saya tak biasa kalau dia tak ada kat sisi saya. Bila saya rasakan perasaan tu, saya rasa sebab oleh kerana mungkin dah terbiasa, kita dah berkawan agak lama kan, apa orang kata masa tu, so benda tu membuatkan saya rasa lagi cinta terhadap dia dan secara tak langsung dia membuatkan saya ingin melamar dia sebagai seorang isteri saya. Dan bagi Stacy pula bagaimana? Bila nak masuk dalam family Hakim, betul. Kan itu satu pengorbanan yang besar yang Stacy lakukan. Sebenarnya macam dari dulu pun kita masing-masing belajar masing-masing juga. Macam kalau Christmas dia pergi tempat saya, apa-apa perayaan apa-apa dia pergi tempat saya. Yang dia pula family dia pun alu-alukan kalau hari raya datang situ dan belajar macam tu. Lepas tu macam yang Hakim cakap tadi apa tu? Saya lupa pula. Apa? Comel lah je tu. Stacy cute je kan. Tadi cakap apa? I pun dah lupa apa yang cakap tadi. Alah, penting mau cakap tadi. Baru mau cakap best ni gitu. Aduh. Kadang-kadang bila fikir balik, kita punya macam mana kita dapat betul-betul nak pergi tu. Kadang-kadang perkataan tu macam dalam filem, dalam drama lah. Macam I tak boleh hidup tanpa you. Tapi sebenarnya benda tu betul dari segi bukan sebab fizikal atau bukan sebab perangai, bukan sebab apa. Kita dah terbiasa yang dia kena ada bersama saya. Dah terbiasa bersama berdua. Saya rasa macam ini bukan hidup saya ni bila dia tak ada, macam rasa kosong gitu kalau dia tak ada. Saya rasa macam saya buat apa ni? Macam tu bila dia tak ada. Apa kita selama berkawan dulu kita bukan bersama je. Yalah. Kita banyak cerita. Maksudnya pernah putus juga banyak kali. Pernah putus juga. Pernah putus juga. Sebab yalah kita pun tak tahu, mungkin bukan banyak kali. Itulah macam tu. Bila kita dah berkahwin ni kan, bila kita fikir balik, kalau lah kita misal kata masa muda, masa kita berkawan dulu, kalau kita revealkan kita punya kisah cinta ni, kalau kita putus di tengah jalan, confirm kena gelak Kak Lin. Confirm kena gelak. Betul. Itu ada kan, sebab mungkin oleh kerana kita menyimpan benda tu, so benda tu menyelamatkan hubungan kami. Situasi tu nampak lebih manis dan lebih indah sebenarnya. Alhamdulillah, tu dia. At the same time bila lama berkenalan dulu, kita belajar macam mana bila time saya tak suka perangai dia, macam mana saya nak atasi. Time dia tak suka perangai saya, macam mana dia nak atasi. Ada juga benda yang betul-betul benci betul lah. Geram pasal tu bila time kahwin sekarang dia jadi sekejap.
Kalau dulu dia jadi lama sampai tak kontak apa semua, sekarang dia jadi sekejap macam tahu dah perangai kau ni. Aku tahu nak bagi kau apa. Macam tu. Oh, dah kahwin pun gaduh juga. Oi, gaduh. Baru tadi gaduh sebelum jalan. Tu yang macam aduh, nak pergi bercerita segmen cinta dia buat orang gaduh gila. Aduh, macam mana lah mood nasib baik lah apa Kak Lin ni dia bercakap dia adapt balik cinta tau. Ngelihati pula dengan berdua ni. Aduh, hai. Okey. Dan dari segi kita dah kongsikan tadi tentangan keluarga di awalnya, tapi akhirnya bila mereka melihat tentang kesungguhan, keikhlasan, itu paling penting, dan tentang orang kata nyawa atau spirit Hakim ada pada Stacey. Begitu juga sebaliknya. Jadi apabila keluarga melihat itu, tak ada lagi lah tentangan. Jalan tu dibuka luas lah. Sehingga mereka yang offer kan, tak nak kahwin ke? Macam yang Stacey cakap tadi kan, that's good. So maknanya mereka sangat-sangat memahami. Tapi peranan kalian tu sangat penting lah. Kan the way kesabaran Hakim tu. Itulah kadang-kadang macam Kak Lin cakap kan, ada orang yang berlainan agama, berlainan budaya, kadang-kadang dia orang tak dapat apa yang kita dapat, apa yang saya dan Stacey dapat. Betul. Tu apa yang saya mungkin nasihat ni boleh berguna sikit lah, tak banyak kan. Macam Kak Lin cakap tadi, sabar. Kesabaran tu adalah kuncinya. Kalau kita tak sabar, mungkin kita boleh terkandas di tengah jalan. So kita tak akan dapat apa yang kita mahukan. Betul. So pada saya, kunci dalam perhubungan adalah sabar. Sabar. Okey. Dan untuk anda terus saksikan Lin dalam hashtag Peti Cinta bersama Hakim dan Stacey. Terus di Suria segalanya hiburan. Lagu daripada Ukis, Kekasihku. Sekarang ni dah bukan kekasih dah jadi pasangan suami isteri dah. Hakim dan juga Stacey ni kan yang masih lagi bersama Lin untuk hashtag Peti Cinta. Okay. Dan terima kasih kepada Dinas Nak Cantik Menawan, Dinas Skincare dan Dinas Flawless Foundation yang ada. Hebat Dinas. Dah pun 10:29 malam. Okay. Dan sebagai isteri Stacey, tak banyak sikit kan, kenalah juga ke dapur sesekali, betul tak? Sebab Hakim ni orang Johor. Orang Johor ni dia sangat suka makan lah, orang yang pemakan, betul tak Hakim? Betul. Makan pula nak sedap-sedap, asam pedas lah kan, laksa Johor lah kan. So macam Stacey dari Sabah, bagaimana Stacey juga seorang yang suka makan atau bagaimana? Suka memasak atau tidak? Sebelum ni saya tak suka masak, saya tak pandai masak pun sebelum ni. Maksudnya kalau masak pun masak untuk perut sendirilah. Yang rasa sedap sendiri macam Maggi ke nasi goreng gitu. So saya belajar memasak ni bila saya kenal dia lah. Maksudnya dia kata kunci utama dia adalah makan dengan ibu dia. Air tangan ibu dia. Air tangan ibu dia. So saya berfikir kalau saya kahwin dengan dia, boleh bergaduh ni. Saya bilang kalau pasal makanan je. So saya sampai sekarang bila dapat belajar dengan ibu, belajar masak apa semua, alhamdulillah yang bila kita dapat belajar sedap pula tu. Sedap tak? Sedap kah? Lepas tu sedap lah. Tapi yang tak biasanya sekarang kalau dia tak nampak kita pijak dapur, dia macam tak masak ke? Tapi bila kita tak pijak dapur tu adalah sebab kalau kita pijak dapur, kita pun jadi makan. Macam mana mau kurus? Macam tu, alamak, ikut je masak. Tahan je lah bau, alamak. Macam tu. Okey. Stacey pun dah proses diet juga sekarang? Terproses diet. Nasib baiklah dia sakit gigi sekarang. Dia kurang makan? Kurang makan. Makan bubur. Okey, first menu hasil air tangan Stacey ni apa, Hakim? First menu yang saya suruh try sebenarnya asam pedas. Sebab benda yang susah tu nak buat tu. Itu dia. Benda yang betul-betul kena dan juga saya memang suka kan. Okey. Berapa lama Stacey belajar masak asam pedas? Air tangan ibu Hakim ni? Awal-awal dulu tak lepas. Tak lepas. Fail lah. Sebenarnya first try tengok ni dulu. Resepi. Lepas tu tak lepas sebab bila dia tengok dia tak nak yang pakai paket. Saya pakai yang paket. Lepas tu pakai yang cukup rasa pula. Dia nak yang garam dengan aji juga. Macam mana ni? Macam alang-alang juga macam ni. So bila ambil inisiatif lah belajar dari ibu dia. Sekali kot
Kita tengok. sekali masak je, sekali tengok, lepas tu sekali sesi tengok, buat tu letak ni, okey. lepas tu kita try. Okey. Bila dapat tu, dia rasa sedap tu, dari situ Stacy bersemangat tu masak. Macam, wah saya pandai masak lah. Macam tu terus. Tu yang jadi good. lebih bersemangat nak belajar masak apa lagi Okey. lepas tu. Dan setakat ni lah dalam tempoh berapa tahun nak kahwin ni, apa antara menu yang expert Apa kalau yang Stacy ni masak? Antara selain pada asam pedas lah. Asam Apa lagi? asam rebus nenas. Sedap tu. Masak nenas. lemak, masak lemak cili api. Memang orang Johor. Sambal. Cik, bagi tahu sendiri ni sambal. Sama belacan? Sambal Okey. belacan, sambal belacan tak. Maksud Hakim tak apa suka? Hakim tak apa suka? Saya kurang, tapi kalau sambal belacan ni selalu saya makan letak dekat laksa. Saya suka. betul. Kalau makan macam tu je saya tak berapa gemar. Okey. Tapi sebenarnya Kak, yang jadikan kita macam Kak cakap unik tadi tu, tekak kita orang lain. Maksudnya bila apa yang saya masak, memang saya suka jugalah makan apa yang dia punya makanan. Tapi bila kita sendiri punya adat, kita ada juga suka kita. Contohnya apa, Stacy? Contohnya macam kita orang kat Sabah, kita lebih kepada sup, mi, cara masak kita punya asam pedas ataupun lain-lain tu pun lain lah. So kadang-kadang kita nak je kita punya, dia macam kalau kita masak ikan goreng, sayur dengan nasi je, kita memang biasa makan macam tu. I tak makan benda tak berkuah. Alamak, macam tu. Dia kena asing lah. Okey, ini Hakim, ini saya. Macam tu. Kena masak dua lah. Kena masak dua lah. Dua negeri punya menu tu kena ada lah. Baru fan square tu tak game. Betul. Barulah tak rasa macam asyik dia je punya menu macam tu. Boleh jadi gaduh pasal masak. Boleh jadi gaduh pasal masak. Betul lah cerita P. Ramlee tu Kak, yang dia kata apa, kenapa kau masak sayur asam tak campur belacan? Sekarang aku tikam kau. Ya Allah, dia gaduh. Tengok tu. So pasal makan ni benda yang saya titik beratkan daripada bujang. Ya. Memang. Cerewet habis. Kalau pasal makan dia cerewet habis. cerewet, ya. Kenapa Memang. letak? Apa saya letak dulu tu makanan? Ada satu benda saya letak dalam satu menu tu. Kami masak memang letak ni. Tempat I tak letak. Macam tu lah gaduh. Tempat kami kena letak tu. Tempat saya tak letak. So tukar. Alamak. Tapi itu proses pembelajaran lah. Tapi lama-lama saya pun Pelan-pelan. suka jatuh cinta juga makanan yang dia suka. Alhamdulillah. So sekarang ni hari-hari masak ke bagaimana? Tak hari-hari sangat lah sebab dia pun takut gemuk. Dia kata, dia yang cakap sendiri, Ying, 2-3 hari ni jangan masak dulu Ying. I kasih turun dulu sikit badan. Bagus, Alhamdulillah. Aduh, tapi Hakim memang tak suka makan di luar. Memang suka masak di rumah begitu kan? Betul, saya lagi Jarang betul makan. makan kat rumah. Kalau makan kat rumah ni dia selesa. Lagi puas lah orang Lagi kata puas kan? makan dengan anak-anak, dengan isteri. So benda tu kadang-kadang boleh jadi tambah 2-3 kali. Yelah betul lah. Padahal lauk kadang simple je. Ya, Tapi betul. sebab isteri yang masak. Lepas tu masa makan Stacy kat sebelah. Lagi Lagi berselera lah, betul tak? Yelah tu Kak. Itu yang boleh jadi ketiga tu. Jangan. Apa tu? Apa kau cakap? Okay. Stacy, ada yang kata Stacy ada menyuarakan hasrat untuk berhenti menyanyi. Betul ke? Betul. Tak ada. Tak ada Untuk masa terdekat ni tak ada lah. Tak ada lagi. Hakim Maksudnya bagaimana? Hakim kalau sampai berfikir untuk nak berhenti tu tak pernah lah. Maksudnya kalau dari segi hari tu mungkin orang tersilap apa? tafsir. Tafsir. Saya cakap masa lepas beranak tu, sebab saya tak pernah. So bila tak pernah kita lalui benda baru. Maksudnya kenapa tiba-tiba suara saya jadi susah ni macam tu. Jadi kita macam kalau saya tak boleh nyanyi lagi lepas ni macam mana maksudnya macam kadang-kadang rasa macam memang dah tak boleh kot nak putus asa. Putus asa tu dari segi suara kita, bukan untuk nak berhenti. Tapi berubah tak Stacy daripada sebelum melahirkan anak selepas Stacy rasakan itu? Sebab saya berhenti lama. Saya tak workout. Saya tak continue. Betul. Saya tak buat. Jadi saya tak tahu. Saya berhenti habis. Relax makan je. Tu yang dia alamak macam tu. Sebab Stacy di pentas dia seorang yang sangat energetik. Ya, betul. Dengan persembahan. Tengok dia menari pun dah cukup dah. Tak payah menyanyi lagi. Menyanyi lagi Itu dah yang dekat, kan? Itu yang tak boleh. Mana boleh nak berhenti nyanyi macam tu. Sebab passion tu masih kuat di dalam diri passion kita. Sebab nak menyanyi apa semua kan. Takkanlah I nyanyi kat rumah je tengok kan. So Hakim okey lah kalau Stacy nak terus menyanyi tak kisahlah. Walau anak dah 4-5 pun tak apalah. Saya orang yang orang kata Understanding. saya sangat memahami dia. Sebab itu adalah
dia punya semangat ataupun passion dia. Jadi betul. saya rasa kalau saya sekat passion dia, saya dah kehilangan Stacy yang saya kenal. Ya, betul. Jadi saya nak Stacy yang saya kenal tu sampai bila-bila. So sebab itu saya sentiasa menyokong apa yang dimahukan oleh isteri saya. Okey, dan Lin masih lagi bersama Stacy serta Hakim berbicara tentang cinta. Pasti dalam hashtag apa tu cinta. Anda boleh saksikan secara live sekarang ini di Facebook Suria FM. Terus mendengarkan Suria. Okey, terima kasih kerana masih lagi setia menyaksikan hashtag apa tu cinta bertemankan Lin. Dan sekali lagi terima kasih kepada Starbucks Malaysia dengan minuman ni kan. Okey, Hakim dan Stacey jemput minum. sedap. So, kita dah dengarkan tadi sejak kenal dengan Hakim, Stacey dah mula belajar memasak. Masakan-masakan Johor, asam pedas, masak lemak cili api, asam rebus nenas. Itu orang Johor kalau tak tahu tu jangan duduk Johor lah. Perumpamaannya begitu. Okey, tapi alhamdulillah kan orang kata dia kadang-kadang orang kata tak pandai masak ni, tapi kalau kita belajar untuk mencuba, kita akan dapat ilmu tu lah kan. Dia kalau dah tak pandai tapi malas, tak ke mana kan. Tapi Stacey membuktikan kalau kita walaupun kita tak pernah tahu pasal benda itu, tapi kalau kita ada ikhtiar atau inisiatif untuk belajar, kita akan menguasai apa yang kita pelajari itu. Jadi dan dengan support daripada husband ni, so terus membawa Stacey bukan saja sebagai seorang penyanyi yang sangat hebat di atas pentas dari segi vokal, persembahan, tapi sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu, dan kini dah tambah satu lagi, orang kata tambahan tugas lah kat rumah, kena masak untuk Hakim. Okey, apa yang menambat hati Stacey ni untuk terima Hakim sebenarnya? Selain daripada dia sendiri, Hakim itu adalah Hakim. Apa yang membuatkan Stacey, Lin percaya ramai yang cuba dekati Stacey ni kan. Kadang-kadang selebriti seangkatan AF, you know. Tapi Hakim juga yang dapat akhirnya. Macam saya cakap tadi lah. Saya dah tak ada dalam kategori untuk fizikal ke, dari hati ke, dia tak ada dalam kategori itu untuk yang meyakinkan betul-betul kunci utama untuk saya nak saya tak boleh hidup. Saya tak boleh jalani hidup saya seperti biasa kalau dia tak ada. Tak ada kawan gaduh, tak ada kawan bikin panas, tak ada kawan sayang tu dah lain. Lepas tu saya tak nak tengok muka orang lain, saya nak tengok muka dia je sampai bila-bila macam tu. Untunglah Hakim. Oh tu dia. Tak biasalah sebab dah lama kan, dah terbiasa kan. Saya gembira lah sebab saya dapat annoyingkan dia dan terus buat dia fikirkan saya. Itu yang bestnya Kak Lin. Kita dua-dua ni panas baran. Kita dua-dua ada panas. Dia panas baran, dia cakap, "Kau ingat saya apa?" Macam tu. Oh, garang So juga maksudnya Hakim ni. di situ saya belajar untuk Tahulah kedudukannya sebagai seorang isteri. ya betul, saya tak ada misai. Saya selalu cakapkan dia, you ada misai dengan kau ke tak ada? Kalau tak ada, jangan jadi lelaki. Tak payah, biar I seorang saja. Tapi kita memang selalu bergaduh, tapi kadang-kadang orang salah tafsir, orang gaduh gini-gini. Kita gaduh tu memang dah biasa gitu. Kalau nyanyi gitu memang dah terbiasa. Berbalas-balas kan kalau bergaduh ni. Dia pun dia takkan anggap benda tu macam saya kurang ajar atau derhaka, sebab dia tahu saya punya limit sampai mana, dan saya tahu bila tahap yang betul-betul dia marah, di situ saya diam. Macam mana tu? Kalau cuba kongsi sikit. Macam mana kalau Hakim betul marah tu, kita nak tahu juga. Supaya nanti kalau Suria buat event ke apa, Hakim join ke apa kan, kita boleh anggarkan dia punya tahap kesabaran dia atau kemarahan dia. Macam mana tu? Macam mana? Contoh. Okey. Masa hari tu kita pergi Cameron Highland. Okey. So saya cakap dengan Stacey, jalan nak pergi Cameron Highland ni teruk. Kita tak tahu sebab kita first time naik kan. Betul. Sebab saya pun dah dengar ura-ura bahawa jalan nak pergi ke Cameron tu memang teruk. Okey. Kita pula tersilap jalan, lalu jalan ke Tapah. Okey, faham. Lalu ikut Gini-gini Tapah. lah. Begini-gini Kan, dengan kereta grog kan. Inilah dia nak pergi Cameron. Saya dekat dalam kereta tu saya pressure je. Saya memang akan bagi dia mental je. So bila dia dah pressure, Okey. pam, dia marah satu kali. Dia akan bising saya. Time tu baru saya senyap. Tapi saya bebel kat dia tu sejam 2 jam lah begitu. Saya geram sebab bukan apa, sebab kita tak tahu jalan yang sesuai. Jadi
keadaan cuaca pun tak berapa nak elok okey. lah. Jadi kita risaukan keselamatan. Jadi tu yang saya marahkan sebab nak ikutkan perangai dia. Tapi bila dah sampai atas Dah okey lah. dah okey dah. Maknanya Hakim ni kalau ada yang tak kena, Hakim akan membebel macam tu. Membebel. Annoying gila. Macam tu. Dia macam saya sudah cakap jangan ikut. Kau ikut kenapa? Macam tu geram. Kan dah keluar dah. Sebab dia bising pressure. Macam orang paksa dia pergi mau bising-bising macam ni. Aduh, macam Dia selalu yang begitu perempuan kan yang bebel. kita terbalik. Terbalik. Memang kita terbalik. Yang banyak mulut dia. Dia. Tu yang kadang-kadang macam saya lari keluar ataupun saya kadang-kadang bila dia tengah, tapi kalau dia tengah panas ataupun saya tak boleh lawan, maksudnya benda tu beyond benda saya sebagai isteri tak boleh lawan. Apa yang saya buat? Saya nangis lah. Saya geram tak boleh lawan. Kenapa? Macam Tapi tak adalah bungkus baju bawa balik Sabah ke? Adalah bawa tak ni adalah, kan? tak pernah Belum sampai lagi gitu. lah untuk masa ni. Itu dia kena tahu tanggungjawab dia sebagai seorang isteri pada saya. Pada saya kalau dia tahu tanggungjawab dia sebagai seorang isteri yang tidak boleh meninggalkan suami tanpa izin suami. So insya-Allah dia tak akan buat benda-benda macam tu. Okey. Dan Hakim dan Stacey ni masing-masing selebriti yang popular, mempunyai ramai follower di media sosial, itu kita kenal tak mereka berdua ni kan. So tak rasa macam satu persaingan ke? Dua-dua penyanyi ni kan nak meraih peminat atau bagaimana, atau you guys lepas kahwin ni combinekan follower tu sekali atau bagaimana? Itu tak adalah sampai terfikir gitu. Follower saya lah. Follow Kita memang masih lagi rival jugalah, tapi kita nasib baik jantina kita lain. Kalau sama tak tahulah. Memang bersaing habis lah. Okey. Itu yang macam kadang-kadang kita bergaduh macam kalau yang nyanyi part ni tak adalah kita tak boleh kena tegur. Tak boleh kena tegur gini. Tak payah nak rival sangat. Saya perempuan tak payah nak jealous sangat. Macam itulah gaduh dalam pasal nyanyian, dalam lagu. So pada saya penyanyi setiap penyanyi dia ada ego dia. Ya. Setiap penyanyi, mana-mana penyanyi dia ada haluan dia ada cara dia ada Sendiri. Dia punya prinsip sendiri. prinsip sendiri. Kadang-kadang apa yang Stacey cakap kadang-kadang saya tak terima. Tapi bila direnung, dipikir-pikir betul juga. Jadi benda tu secara tak langsung sebenarnya belajar. Kadang-kadang kita bergaduh. Tapi betul jugalah isteri aku cakap kan. Kalau tak isteri aku cakap, orang lain mungkin tak cakap. So benda-benda macam tu kadang-kadang saya pun cakap dengan dia. So benda tu sebenarnya kita tambahkan ilmu dan dalam masa yang sama improve kita punya nyanyian. Nyanyian dalam lagu kita lah. Hakim seorang kuat cemburu tak? Ke tak berapa sangat? Masa bujang saya kuat cemburu. Sangat kuat? Sangat kuat cemburu. Ya susah juga Jadi penyanyi Tapi sekarang dah. Sekarang tak. Macam mana nak cakap sekarang kita dah. Sekarang dah okey sikit. Kita masing-masing trust. 6 tahun tu memang selalu gaduh lah kot. Uish. Baru tengok 1 minit phone SMS siapa tu? Amboy, kita buat benda lain SMS siapa pula. Macam tu. Kita salam orang pun dia gitu terus. Dia punya jealous dulu. Tapi lepas kahwin, alhamdulillah bertukar habis. Dia macam itu hikmahnya. Hikmah dia. Kita let go apa kita punya apa orang kata yang kita punya sikap buruk. Pada saya sikap tu sikap yang tak patut lah. Tak patut dan tak betul. Jadi dekat perkahwinan ni satu benda yang saya belajar adalah let it go orang kata. Betul ada satu lagu tu, let it go. Lepaskan, bebaskan apa benda yang memenjarakan kita punya limit sebagai seorang orang yang boleh membimbing isteri kita. Okey. Kalau Hakim seorang yang sangat kuat cemburu, Stacey bagaimana? Di zaman bercinta dulu. cemburu juga. Cemburu juga. Yalah sama-sama panas baran. Itulah. Macam lebih kurang sama kat ni kan? Ya. Macam tapi dia selalu tak adil. Kenapa? Sebab di luahan hati tau malam ni. Stacey. Dululah yang tak adil. Sebab dulu kalau buat video klip ada model perempuan dia okey tau. Kita macam biasalah kerja lah. Walaupun sakit juga. Kau ngasam, kena peluk apa semua. Biarlah macam tu, bukannya apa betul-betul pun. Bila kita dah marah pula, janganlah, tak boleh sampai nak 1 minggu lah topik tu je. Ui, mana adil macam tu. Kita masih bujang lah, gitulah konon. Jadi sekarang bila dia nak macam tu, macam oh, I dah tak boleh dah gini-gini, dah jadi mak-mak.
you pun tak boleh jadi bapa. Tak boleh ada model. Bukan sebab jealous, dia geram tau. Dia macam, oh saya tak boleh, kau pun tak boleh lah. Mana boleh. Macam tu. Orang kata akhirnya ada satu persefahaman lah. Kadang-kadang kita bersyukur. Kita pernah bercakap, kadang-kadang I bersyukur jumpa you dan you kena bersyukur jumpa I, macam tu. Sebab kita masing-masing berterima kasih sebab public figure dua-dua. Sebab dari segi tu kita tak ada perasaan untuk macam curiga atau bukanlah tak ada, maksudnya kita selalu mengingatkan. Macam kalau saya nak check phone tak payah. Ying, saya tak payah nak jealous atau nak fikir curiga pasal kau. Sebab awak artis, awak buat taik kat luar, ramai tukang bagi tahu. Begitu juga saya lah. So, faham diri sendirilah. Kalau nak terjun ke lubang hitam, pergilah buat masalah kat luar. Macam itulah. Kalau hitam, gaung. Hati-hati. Itulah dia. Saya sentiasa berhati-hati dan ambil langkah yang orang kata pijak semut tak mati. Yelah, so kita manusia tak perfect kan. Betul. Kita kadang-kadang ada kita punya ni juga. Aduh, ya gila. Okey, dan kalau Stacey di atas pentas sangat lincah lah dengan dia punya gaya dia, showmanship dia semua kan, very energetic. Kat rumah dia macam mana ni? Kat rumah dia pun sangat energetik lah. Dia Stacey ni adalah orang yang macam mana tak boleh Duk diam. macam Beckham sakit apa tu? OCD. Yes. Dia adalah orang yang OCD. Jadi dia tak boleh nampak benda yang tak berkemas. Jadi dekat rumah tu sentiasa kalau tak kemas je, dia mulalah dia punya aktiviti. Dia seorang yang rajin lah. Itu ada. Baguslah tu untuk Dia bukan rajin, saya malas juga, tapi saya tak boleh nampak semak. okay. Anak buat semak habis pecah rumah saya jerit. Dengan anak-anak sekali kena. Aduh ya, dengan dia sekali kau tak nampak lubang ke? Lubang baldi pun kau tak nampak. Aduh, macam mana nak bagi tahu ni? Kalau Hakim Stacey seorang yang rajin di rumah, maksudnya suka keadaan yang proper, berkemas, tak berselerak. Hakim bagaimana? Itu pasal saya bising kak. Saya seorang yang sangat bising di rumah. Sebab dia di sebaliknya. Saya tak tahu memang dia macam tu ataupun memang dia saja nak kenakan saya ataupun dia memang belum terjawab lagi lah persoalan tu. Dia macam Hakim, jawab sekarang. Sebenarnya bukan apa, sebab kita nak tengok macam mana tahap rajin isteri kita. Ui, takkan benda hari-hari benda yang sama nak try tu. Benda sama nak try. Kain sebelah ini tempat kain, sebelah dia letak. Dia tak nampak lubang kain ke? Sebelah juga lantai juga macam aduh ya macam mana nak terangkan dia. Macam tu marah ni ya. Bukan kak, kadang-kadang sampai rumah sampai bilik kita dah tak tahan nak terberak terkencing kan. Jadi asap lari masuk. Saya pula selalu memantau rumah. Saya jalan ada Tak betul ada je, foul nak sikit. kena je. Macam tu. Itu yang aduh baru je kemas. Stacey sangat seorang yang sangat alert. Dia very detail. Ya, betul. Dia very detail. Dia boleh tahu kau benda ni kalau tak dekat position dia boleh tahu. Ya, betul. Bergerak ke mana pun dia boleh tahu. Dahsyat ni. Bahasa ni Hakim. Hati-hati dengan Stacey ni. Itu kadang-kadang saya orang yang pelupa Aduh, tentang ya. barang saya tau kak. Okey. Kadang saya tanya dia. Sampai bergaduh lah. Mana you letak? Mana? You yang ambil. You yang siapa suruh you kemas? So benda macam itu pun boleh jadi isu lah. Okay. Kadang saya marah otak saya sendiri. Kadang-kadang kalau saya lupa. Kenapa saya boleh lupa macam tu? Tapi betul lepas beranak ni kita punya lupa dia jadi lebih banyak. Saya kadang-kadang jadi geram. Saya orang yang tak lupa. Kenapa boleh lupa? Macam kadang-kadang saya di situ benda tu lah. Kadang-kadang dia faham, dia diam je. Kalau dulu dia marah, dia lagi pressure kita. Tapi sekarang okey lah. Dia faham apa kalau kita tengah stres. Itulah alhamdulillah kak. Sebenarnya mungkin dah masuk tahun kedua kan. Tahun kedua ya. So benda tu sebenarnya membuat kita alah bisa tegal biasa. Ya, betul. Jadi kita boleh jadi tahu nak kontrol keadaan. So ada planning ke nak berapa orang anak? Setengah tu kan, celebrity especially kan, dia tak nak anak sangat kan. Sebab very tight dengan komitmen dan sebagainya. Akhirnya Stacey bagaimana? Okey, untuk Stacey sebenarnya kita tak plan macam next year gini, next year itu ni, tak ada. Sebab kita pun dalam pekerjaan kita yang sama. So kita mencari rezeki dalam cara yang sama. So kita kena plan lah. Sebab ni baru lagi, Isyal baru je. Lepas tu kalau kita nak
mengandung lagi apa semua, takkan dia seorang kerja. Kita kena fikir future anak juga macam tu. So kita berfikir dari segi itulah. Sebenarnya kalau ikut hati, saya nak duduk rumah, nak banyak anak je Kak. Saya memang suka dengan anak je. Tu yang kalau kadang-kadang dia bawa jalan mesti nak bawa anak. Tu yang dia macam, bila time I berdua dengan you, macam tu, ni baru berdua nak pergi Suara Cinta ni. Kau tak bertiga saja. Kalau tak berempat. Berempat ya, sorry, berempat ya. Itu aduh. Ya. Saya memang tak boleh bila tak ada anak saya sebelah saya. Ni pun macam Maknanya sifat keibuan Stacey sangat tinggi. Itu sebenarnya yang membuatkan saya nak melamar dia jadi isteri saya kat masa dulu. Nampak tu. Jadi lelaki-lelaki di luar sana cari wanita yang mempunyai sifat keibuan yang sangat tinggi. Macam Stacey. InsyaAllah bahagia rumah tangga. Amin. Ya kan, betul. Ini hakikatnya kan. Kita kena terima kan. kadang-kadang kita pernah gaduh, dia cakap saya overprotective. Tapi tak salah kan Kak? Ya, kita sayangkan anak kot. Dia kata jangan terlalu overprotective dengan anak. Habis kau nak aku biar anak kau kotor. Tak mandi, tak makan macam tu. Sebab kadang-kadang macam Isyal dulu masa baby, saya nak pastikan dia tidur cukup, susu cukup apa semua sampai saya sendiri tak keluar bilik. Itu yang mungkin dari segi tu yang dia cakap. Tapi itulah, saya dah terlampau protektif. Kadang-kadang orang angkat pun saya risau. Saya dah pergi ambil macam tu. Itu yang sebabnya kenapa saya rasa cukuplah buat masa sekarang ni kita bagi perasaan cinta tu kepada Isha seorang je. Sebab dia tengah kecil kan. Yalah. Saya kalau boleh nak tunggulah nantilah. Nak relaxkan kejap. Tak nak tambah lagi. Antara satu sebab saya rasa saya nak bagi sepenuh kasih sayang pada Isyal. Sama juga macam kami bagi kasih sayang kami kepada Bella. Sebab Bella pun dah 5 tahun. Jadi mungkin ambil masa jugalah kan. Mungkin dah Isyal dah faham nanti esok mungkin dia akan dapat adik. So kalau anda kata satu masa nanti zuriat akhirnya Stacey membesar menjadi seorang selebriti, okey ke? Saya okey. Okey. Saya okey. Support lah. Saya support. Sebab pada saya benda ni satu benda yang baik lah. Kan? Sebab kalau kita tengok dekat luar, dekat India ke, dekat Korea ke. So kebanyakan mereka yang jadi artis sekarang ni semuanya daripada background dia sebenarnya mak bapak diorang pun pernah artis, jadi artis juga. So tak salah saya rasa kalau mungkin esok besar anak saya berminat. Tengoklah apa yang dia minat. Sebenarnya itu yang paling penting juga sebenarnya. Asalkan tak ikut mak dia lah. Kenapa? Mak dia boleh? Tak habis SP. Ya itu paling penting ah. Itu benda yang kita orang akan titik beratkan. Pendidikan harus diutamakan zaman sekarang. Sebab kadang-kadang bila kita tengok anak macam Bella, kadang dia nak tu, kadang dia nak ni, bele lah apa. Lepas tu dia pandai boring. Jadi kita tak nak paksa, kita bagi try. Tapi kita tak paksa. Kita tengok mana sampai mana yang dia minat. Kalau macam menyanyi ke apa, kita tak macam Bella belajar menyanyi, Bella belajar menyanyi. Tak ada. Kita biar dia sendiri rasa sendiri dari diri dia kita sendiri. Kita monitor talent yang ada pada diri Ya, kita. betul. Kita develop lah orang kata kan. Kita tolong cara. je. Ya. Support. Support. Semangat ibu ayah tu penting. Okey, so kita nak main game ni bersama Hakim dan juga Stacey ni. Nama game ni simple je, serasi ke. Okey, di tangan Stacey dan juga Hakim kita berikan gambar. Satu gambar Hakim, satu gambar Stacey lah. So kena angkat salah satu Okey, bagi setiap soalan Okey. So kalau bersedia, kamera abang yang paling handsome dan kacak tu. kita ke soalan yang pertama. Antara Hakim dan Stacey, siapa yang paling kelakar? Oh, okey. Siapa yang paling manja? Siapa yang kuat bebel? Sama lah tu. Maksudnya dua-dua lah tu. Okey. Siapa yang tidur berdengkur? Oi, betul lah ni. Cepat, Saya setuju. cepat je dia angkat. Siapa yang kuat merajuk? Saya orang yang kuat merajuk. Sama dua-dua kuat merajuk. Okey, siapa yang akan pujuk dulu kalau pasangan merajuk? Yang ni betul dia. Kenapa Hakim tak pujuk ke? Ya Allah, dia biar je Stacey merajuk. Saya ego kak. Ego saya tinggi daripada Everest. Oh, kalau Kak Lin tak boleh. Tak boleh. Okey, siapa yang akan jadi bad cop dalam keluarga? Normally. Kesian. Okey, yang ni betul lah. Okey, Kadang-kadang. siapa yang selalu akan terlelap dulu setiap malam? Cepat tidur. Okey. Yang ni. Ai, Okey. itulah selalu. You.
Sebab you esok bangun pagi, I tak tidur. Siapa yang obses dengan penjagaan muka? Okey, faham. Okey, seterusnya, lepas makan siapa yang akan kemas dapur? Yeah. Dan muka siapa yang paling teruk kalau bangun tidur? You lah. Ya ke? Muka kau. Okey, siapa yang sweet talker antara kedua? Yang cakap manis-manis, indah-indah, ayat-ayat cinta, mengayat semua. Saya tak Stacey pandai pula. mengayat lah Kak. Oh, tak Kalau pandai. saya mengayat dia ketawa. Tengoklah saya bercakap je pun dah tak lurus. Okey, dan dari segi pemberian, kita kongsi sikit lah. Sepanjang daripada zaman bercinta sampai kahwin kan, apa pemberian yang paling special yang pernah Hakim terima pada Stacey, yang pernah Stacey terima pada Hakim? Saya benda yang paling memori pada saya. Saya orang yang minat pada jam. Jadi Stacey masa hari jadi saya, masa saya bujang. Itu awal-awal percintaan kami lah. First birthday saya dengan Stacey, dia hadiahkan saya jam tangan. Dan jam tangan tu sampai sekarang saya simpan. Jenama apa tu kalau boleh share? Jenama biasa je Kak. Jenama jam biasa je. Tapi benda tu pada saya benda yang memori lah, sebab saya suka jam. Tak kisah pun dia apa pun. Tapi bila itu pemberian orang yang saya sayang, so pada saya itu benda yang Sangat-sangat bermakna. sangat-sangat bermakna. Dan dihargai lah. Yang sampai dihargai. sekarang. Sampai sekarang Sampai sekarang Kak. Lama you tak pakai. Lama tak pakai. Kan, kita tak boleh Dia pakai simpan. selalu. Sebab dia sayang, simpan. Saya simpan. Betul Kak. Nampak tak kita backup? Okey, macam Stacey pula, apa yang paling special pernah diterima daripada Hakim ni? Paling special, dia bagi banyak barang. Maksudnya apa-apa pun dia memang akan bagi juga Stacey. Apa yang kita minta pun dia akan bagi. Dan Stacey pun bukan jenis yang minta benda-benda yang tak patut. Selalu benda minta yang ada tujuan je. So kita memang tak suruh dia lah. Satu benda yang paling yang saya kata jangan beli, tapi dia beli juga. Dia kesian kan kita. Alamak, tapi thank you lah. Tak pakai pula, dah putus. Bag Burberry. So saya tak pernah pakai bag yang berjenama ke apa. Saya tak minat. Saya tak suka pakai benda yang tak saya tak suka pakai duit benda yang tak bertujuan. Saya nak benda tu kalau tak ada tujuan saya simpan. Untuk masa hadapan. Maksudnya Tak suka membazir. saya rasa kalau saya beli benda tu saya buat perkara yang sangat bodoh. Macam itulah. So dia bagi saya beg tu, saya rasa macam ya betul kok, boleh beli berapa bulan punya beras ni macam tu. Beg macam tu, so itu yang saya hargai lah. Macam thank you lah, walaupun kau nampak bini kau tak gini, kau tak ambil kesempatan, tak bagi benda yang tak mahal, kau bagi juga satu gitu. Walaupun saya tak suka sebenarnya, saya memang tak suka pakai barang apa semua, memang saya suka kosong. Itu yang saya rasa sangat gembira Kak. Ada hikmahnya juga. Gembira sangat. Ya Allah. Tak payah nak spend beli barang kemas tak? Yes. Aduh. Kain dia dah nak 3 kali saya kena simpan yang lama. Letak yang baru. Saya punya tak buat macam tu lagi sampai sekarang. Banyak gila baju dia. So dia lebih wanita lah daripada saya. Terbalik kan? Terbalik. Okey, dan apa mungkin Hakim dan Stacey nak cakap pada minat-minat yang sedang menyaksikan #Apa-Tu-Cinta di Facebook Suria sekarang ini? Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada Suria Cinta dan juga DJ Lin kerana menjemput saya dan juga isteri datang ke Suria Cinta ini dengan berbesar hati sebenarnya. Saya datang ke sini bersama dengan isteri. Saya gembira dan sebab apa saya gembira Kak? Hari ni saya dapat berdating peluk-peluk dengan isteri saya. Jarang dapat begitu. So, terima kasih sebab berikan ruang dan peluang untuk kami berkongsi tentang cinta kami. Dan terima kasih kepada pendengar Suria dan sentiasa dengarkan Suria Cinta bersama DJ Lin sebab lagu semua best-best. Dengan suara DJ Lin tenang je malam-malam. Betul. Dan Stacey pula mungkin ada sesuatu? Sama je? Sama juga, tapi terima kasih banyak-banyaklah Suria FM dan juga terutamanya pada DJ Lin sebab disebabkan benda ni kita sebenarnya dah lama tak rasa begini cinta. Feeling-feeling tu dah lama Selalu kalau bercakap pasal cinta macam macam tu. Bukan tak suka dia macam
bukan Tak tak ada ada ruang masa. yang sesuai. Tak ada masa, Masa dan yang tempat yang sesuai. sesuai. Dah jarang, macam dah lama sangat tak buat Bahaya ini. tu, kena selalu refresh tu Hakim. Oh, tapi kadang-kadang kali refresh juga. Kadang-kadang. Kita selalu refresh tapi dia Dia sekejap macam sebab ada anak jadi yelah, kita dah busy. jadi kita jarang di rumah satu rumah pun dia macam saya dengan anak je, so dia pun tak boleh bersama dengan saya selalu Okay, macam malam tu. ni solid lah berbicara pasal cinta. Walaupun dari sejam hati rasa ke hati. setahun dapat dating kan you. Terima kasih DJ Lin. Yelah, refresh setahun. Package tak setahun Okey, dan untuk anda terima kasih kerana menyaksikan Hashtag Petu Cinta. Ini adalah episod terakhir bagi musim yang kedua dan insyaAllah kami akan kembali lagi bersama anda di awal tahun hadapan insyaAllah. So kalau anda ada cadangan untuk selebriti-selebriti yang lain untuk bersama kami di musim akan datang, anda boleh menghantarkan respon anda kepada kami. Dan juga boleh saksikan ulangan-ulangan bagi setiap episod Hashtag Petu Cinta di Facebook Suria FM dan juga di YouTube Suria TV. Okey, Lin sekali lagi sebelum menutup tirai Hashtag Petu Cinta, Lin ucapkan terima kasih atas sokongan anda dan juga terima kasih kepada pihak Starbucks Malaysia yang sentiasa memberikan sokongan kepada kami, menghilangkan dahaga kami setiap malam untuk Hashtag Petu Cinta. Juga kepada penaja Afiq Lin @81official dan juga kepada MUA makeup artist Lin iaitu @Fatin Anwar. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi, jangan lupa saksikan ulangan sekali lagi di Facebook Suria FM dan di YouTube Suria TV. Okey? Kita jumpa lagi. Selamat malam. Assalamualaikum. Salam Suria Cinta. Bye-bye.